Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat, sama ada orang parti, NGO dan juga tokoh-tokoh nasional yang telah bergabung akhirnya berjaya mewujudkan payung besar penyatuan Melayu yang baru saja diumumkan baru-baru ini. Saya hadir dalam mesyuarat pertama itu sebagai anggota dalam payung besar itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan syukur dan tahniah kepada semua jiwa-jiwa yang besar sehingga mampu duduk bersama di meja bulat untuk memikirkan tentang masa depan negara kita, orang Melayu, agama kita, demi kepentingan cucu cicit kita dan kita orang Melayu sebagai tuan tanah di negara kita ini. Alhamdulillah, saya sangat gembira, sangat bersetuju, dan inilah sebenarnya di luar sana jutaan rakyat sedang menunggu kewujudan payung besar yang membawa roh penyatuan orang Melayu. Tahniah kepada mereka yang terlibat, tahniah juga kepada Tun Mahathir yang sudi untuk menjadi pengurusi kepada payung besar itu walaupun usia beliau telah pun mencicah 100 tahun. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya masih lagi tidak berpuas hati dengan wujud payung besar itu, sebab bila saya hadir, saya tengok anggota yang menganggotai payung besar itu tidak menggambarkan nama dia sebagai payung besar penyatuan Melayu, sebab hanya dihadiri oleh beberapa parti, dihadiri oleh beberapa NGO sahaja dan 2-3 orang tokoh nasional. Bagi saya, anggota itu masih kerdil lagi dengan bentuk nama yang wujud sebagai payung besar penyatuan Melayu. Jadi saya ingin mencadangkan supaya payung besar ini dibesarkan saiznya, dibesarkan penganggotaannya. Saya telah pun mengumpulkan lebih kurang 70 NGO yang kita namakan sebagai Majlis Penyelarasan NGO Melayu Malaysia. Alhamdulillah, insya-Allah minggu depan ini berlaku mesyuarat yang ketiga. Mereka semua ini, 70 NGO lebih ini, saya nak bawa mereka bertemu Tun supaya Tun memberikan satu pandangan yang tuntas betapa pentingnya orang Melayu bersatu tanpa mengira batas politik, batas NGO, sempadan apa pun, tapi kita atas batas orang Melayu sebagai tuan tanah di negara ini. Alhamdulillah, saya telah memulakannya dengan rakan-rakan yang lain dan sekarang ini alhamdulillah Majlis Penyelarasan NGO itu telah pun berjumlah 70 NGO, ada NGO yang gabungan, ada NGO yang bukan gabungan. InsyaAllah saya akan bawa nanti. Yang keduanya, bukan hanya NGO, saya nak bawa agamawan. Saya telah pun bertemu beberapa agamawan dan insya-Allah agamawan ini bukan agamawan yang orang kata yang rendah, tetapi agamawan yang berada di peringkat nasional. Mereka dikenali oleh semua orang. Jadi mereka ni sangat kuat auranya. Dan mereka semua ini, saya telah bertemu mereka dan mereka bersetuju untuk membawa naratif penyatuan orang Melayu. Tinggal lagi saya nak bawa mereka semua ini bertemu dengan Tun sebagai pengurusi payung besar penyatuan Melayu. Bersama juga dengan para akademik, saya juga telah berjumpa dengan beberapa para akademik yang mereka ini sangat tajam dia punya kajian mereka, pandangan mereka. Mereka ini jangan kita tinggalkan. Para akademik juga perlu kita bawa bersama duduk dalam payung besar ini, dan juga dengan para korporat yang mereka ini orang yang ada kemampuan dari segi ringgit untuk menjadi. Kita gabungkan dua ini, parti politik, NGO, agamawan, para akademik, para korporat, tokoh-tokoh nasional, kita gabungkan semua mereka, bawa, himpunkan dalam duduk di bawah payung besar. Kita inilah penggerak kepada payung besar nanti, sehingga saya sangat berniat dan berhajat payung besar ini mampu menjadi kuasa pendesak dan kuasa seimbang dan imbang. Kuasa pendesak, kuasa seimbang dan imbang bagi membawa suara orang Melayu di tanah mereka sebagai tuan tanah di negara kita ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, saya mencadangkan bukan hanya kita membesarkan saiz di pusat dengan terdiri daripada NGO, parti politik, agamawan, para akademik, para korporat. Kita juga, pandangan saya, kita mesti wujudkan struktur payung besar itu di negeri. Sebab negeri-negeri inilah penggerak jantung, penggerak utama untuk membawa naratif penyatuan Melayu, memahamkan rakyat akar umbi bahawa orang Melayu sudah sampai masanya untuk bersatu. Jadi negeri-negeri inilah perlu kita wujudkan strukturnya. Struktur negeri-negeri yang duduk di bawah payung besar, mereka ini menyusun program-program, mengheret tokoh-tokoh hebat di negeri-negeri, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di Selangor, Negeri Sembilan, sampai Johor, sampai Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Tapi siapa yang menggerakkannya? Yang menggerakkannya ialah struktur negeri. Maka bagi saya perlu wujudkan struktur negeri untuk enjin utama kepada payung besar ini, dan dengan adanya program-program yang digerakkan, diwujudkan oleh struktur negeri ini, maka kita dapat menyampaikan lidah kita, menyampaikan tentang gerakan kesedaran orang Melayu mesti bersatu. InsyaAllah, bila semua orang Melayu ini bersatu dan memberikan mandatnya kepada payung besar,
Waktu itu saya yakin payung besar ada kuasa seimbang dan imbang. Payung besar adanya kuasa pendesak kepada mana-mana parti apabila nak bertanding, perlukan sokongan pengundi-pengundi Melayu, maka payung besar membuat keputusan. Ini saya nampak perlu diwujudkan. Mahu tak mahu, kita perlu wujudnya. Jadi perlu besaran saiz payung besar yang terdiri NGO, agamawan, para akademik dan korporat. Saya bersedia membantunya dan saya telah mulakannya, dan perlu kita wujudkan juga satu negeri-negeri sebagai enjin penggerak kepada payung besar pusat, dan kita permulakan untuk menyampaikan kepada rakyat keperluan orang Melayu untuk bersatu di sebuah negara yang mana kita tanamkan dalam kepala rakyat orang Melayu adalah tuan tanah di negara Malaysia ini.